Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk peranan dan strategi kaunseling dalam menangani isu bunuh diri dalam kalangan remaja. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan 11 orang ahli jejaka tampan dan kacak di dalam kumpulan ini yang terdiri daripada Umar Muhammad bin Rizwan, Muhammad Alif bin Omar, Wan Amirul Ashraf bin Wan Amin Nurdin, Muhammad Faiz Syami bin Sa'adun, Muhammad Tasnim bin Abdul Halim, dan saya sendiri Muhammad Ibrahim bin Razali, Arif bin Muhammad Sulaimin, Muhammad Azhar bin Abdul Kadir, Muhammad Haziq bin Muhammad, Hazrul Ilham bin Azman, dan Muhammad Luqman Al-Hakim bin Kamarul Zaman. Baiklah, kita mulakan dengan tajuk pertama iaitu pengenalan. Isu bunuh diri di Malaysia semakin membimbangkan dengan peningkatan kes yang ketara setiap tahun. Statistik menunjukkan lebih 2,000 kematian akibat bunuh diri setahun dengan purata 7 kes satu hari. Faktor ini adalah menjadi penyebab utama bunuh diri dalam kalangan remaja termasuk tekanan akademik, masalah keluarga, perceraian, perabaian dan juga gangguan kesihatan mental. Kaunseling dianggap sebagai langkah penting dalam pencegahan bunuh diri dengan peranan memberi sokongan emosi dan menyediakan rumah selamat untuk meluahkan perasaan. Kajian menunjukkan kaunseling juga dapat membimbing individu kepada strategi penyelesaian dan juga rujukan profesional sebagai langkah awal menangani isu bunuh diri. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu dan permasalahan bagi kes bunuh diri dalam kalangan pelajar. Okey, yang pertama ialah tentang tekanan mental dan depresi punca utama bunuh diri dalam kalangan pelajar. Tekanan mental ini merupakan perasaan atau dorongan terhadap kecerdasan atau daya pemikiran seseorang, individu, dan ini juga boleh disamakan masuk dengan depresi. Ia juga telah menjadi penyebab keempat kepada kematian bagi remaja berumur 15 hingga 25 tahun. Okey, terdapat 3 jenis tekanan mental. Yang pertama iaitu neurosis, gangguan emosi, pemikiran dan tingkah laku tanpa menjejaskan kewarasan. Yang kedua ialah psikosis, gangguan teruk yang menjejaskan kewarasan. Yang ketiga ialah kecelaruan personaliti, kecacatan sikap yang menjejaskan hubungan sosial. Okey, bagaimana pula dengan depresi? Depresi ini merupakan satu ancaman. Ia sangat bahaya dan boleh dialami sesiapa saja tanpa mengira latar belakang. Faktor penyebab depresi dalam kalangan remaja ialah yang pertama ialah masalah keluarga itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, kalau ibu bapa yang suka membandingkan anak mereka dengan orang lain, terutamanya dalam bidang akademik, dalam keputusan peperiksaan. Oleh itu, apabila berlaku kegagalan dalam peperiksaan, ia telah menyebabkan tekanan kepada pelajar untuk tidak mengecewakan ibu bapa dan memalukan ibu bapa di hadapan rakan-rakan ibu bapanya sendiri. Oleh itu, punca utama ialah sikap ibu bapa yang menyebabkan anak-anak berasa tertekan dalam menuntut ilmu dan boleh menyebabkan kepada kemurungan. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan berkenaan isu dan permasalahan. Yang kedua, kekurangan kaunselor terlatih dalam menangani isu kesihatan mental remaja menghalang intervensi awal yang berkesan. Kekurangan kaunselor terlatih dalam institusi pendidikan merupakan isu kritikal yang menjejaskan keberkesanan intervensi dalam menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Statistik menunjukkan bahawa jumlah kaunselor yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pelajar yang menghadapi tekanan emosi dan masalah psikologi. Situasi ini menyebabkan ramai remaja tidak mendapat bantuan segera dan berkesan sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kes-kes bunuh diri dan gangguan mental yang serius. Menurut laporan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, negara masih kekurangan hampir 2,945 kaunselor daripada sasaran 11,000 yang diperlukan untuk memastikan perkhidmatan kaunseling dapat dijalankan secara optimum. Selain daripada kekurangan bilangan, beban kerja yang tinggi terhadap kaunselor yang ada turut memberi kesan negatif terhadap kualiti perkhidmatan yang disediakan. Kaunselor yang terpaksa mengendalikan jumlah pelajar yang ramai seringkali menghadapi kesukaran untuk memberi perhatian yang secukupnya kepada setiap kes, terutamanya bagi remaja yang memerlukan intervensi segera. Keadaan ini boleh menyebabkan kelewatan dalam pengesanan tanda-tanda awal tekanan mental dan gangguan psikologi sekaligus mengurangkan keberkesanan rawatan dan sokongan yang boleh diberikan. Hal ini turut menjejaskan motivasi dan kesejahteraan kaunselor itu sendiri yang akhirnya boleh menjejaskan mutu perkhidmatan secara keseluruhan. Tambahan pula, kekurangan latihan khusus dan peningkatan profesionalisme dalam kalangan kaunselor yang bertugas turut menjadi cabaran besar dalam memastikan intervensi yang diberikan tepat dan berkesan. Penanganan isu-isu mental seperti depresi dan risiko bunuh diri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kaunselor yang berkemahiran tinggi dalam bidang psikologi serta intervensi krisis. Oleh itu, usaha meningkatkan jumlah kaunselor yang terlatih dan berpengalaman harus dijadikan keutamaan dalam strategi kesihatan mental remaja. Langkah ini penting bagi memastikan sistem kaunseling dapat memberi sokongan holistik yang mampu mencegah peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan remaja. Isu dan permasalahan seterusnya ialah kurangnya sokongan sosial daripada keluarga dan rakan.
Hal ini kerana kurang sokongan daripada emosi daripada keluarga dan rakan akan menyebabkan remaja merasa terpinggir dan seterusnya tertekan sehingga membawa risiko untuk membunuh diri. Keadaan ini disebabkan remaja tidak mendapat sokongan daripada emosi, daripada orang yang terdekat dan merasakan seolah-olah tiada siapa yang peduli. Maka hal ini menyebabkan remaja berasa putus asa dan akan berisiko membawa dia untuk bunuh diri. Dan seterusnya ialah apabila hubungan yang renggang dan komunikasi yang lemah antara ibu bapa juga menyumbang kepada remaja untuk kepada tekanan emosi dia. Jadi ramai remaja tidak berkongsi masalah ini disebabkan kerana sama ada takut dimarahi atau suara dia tidak difahami oleh ahli keluarga. Jadi keadaan ini menyebabkan remaja ini menyimpan tekanan secara bersendirian dan akhirnya membawa kepada kemurungan dan seterusnya berisikolah untuk pemikirannya untuk berfikir untuk melakukan perkara yang tidak dijangka dan seterusnya ialah rakan sebaya yang kurang kesedaran tentang kesihatan mental dan gagal memberikan sokongan yang sesuai. Malah kadang-kadang menambah tekanan remaja ini dan ada setengahnya yang menjadikan masalah tersebut sebagai ejekan dan menambahkan lagi beban emosi remaja tersebut. Dan oleh itu ibu bapa dan rakan perlulah main peranan yang aktif sama ada secara berkomunikasi secara terbuka dan diberi pendidikan kesihatan mental bagi menyokong remaja secara berkesan. Okey. Saya sambung dari segi sorotan kajian lepas, iaitu yang pertama, persepsi kaunselor terhadap isu bunuh diri. Kaunselor menghadapi cabaran besar dalam menangani klien dengan kecenderungan bunuh diri dan memerlukan latihan intervensi krisis yang lebih mendalam. Seperti program MySafe dan talian HEAL 1555 telah membantu menyelamatkan nyawa melalui telecounselling, menunjukkan peranan penting kaunseling dalam sistem sokongan kesihatan mental. Pemansuhan jenayah cubaan bunuh diri di Malaysia juga menunjukkan perubahan ke arah pendekatan sokongan berbanding hukuman. Okey, baik. Kita pergi kepada sorotan kajian lepas yang seterusnya, diambil daripada artikel yang bertajuk Peranan Kesihatan Mental sebagai Moderator. Gangguan kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan dan tekanan emosi meningkatkan risiko bunuh diri dalam kalangan remaja. Media sosial berperanan dalam mempengaruhi kesihatan mental dan kecenderungan bunuh diri, memerlukan kawalan kandungan dan sokongan psikososial. Intervensi awal, pendidikan kesihatan mental dan sokongan komuniti adalah penting untuk mencegah kecenderungan bunuh diri dari awal. Seterusnya, saya akan membentangkan sorotan kajian lepas berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap perkhidmatan kaunseling di universiti. Satu kajian yang telah dibuat di salah satu universiti awam di Malaysia, antaranya Universiti Kebangsaan Malaysia. Walaupun pelajar menyedari manfaat kaunseling ini sangat baik, akan tetapi stigma sosial dan kepercayaan terhadap kaunselor masih menjadi halangan utama untuk mendapatkan bantuan. Mereka lebih percaya kepada keluarga dan rakan sebaya untuk mendapatkan nasihat berbanding dengan mendapatkan perkhidmatan kaunseling dengan kaunselor profesional. Dengan demikian juga, akan tetapi perkhidmatan kaunseling di universiti masih lagi berkembang pesat, terutama selepas berlakunya pandemik COVID-19. Dengan peningkatan keperluan sokongan psikososial dalam kalangan pelajar, terutama di universiti, yang menyebabkan akibat pandemik itulah mengakibatkan para pelajar semakin mengalami masalah emosi dan tekanan mental akibat kekangan terpaksa belajar secara dalam talian dan mereka tidak mampu untuk bersosial di luar. Seterusnya, cabaran dan akhir sekali, cabaran untuk penerimaan kaunseling bukan sahaja bermula dalam kalangan pelajar di universiti, akan tetapi bermula sejak peringkat sekolah rendah lagi. Ini menandakan keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan promosi perkhidmatan kaunseling dari peringkat awal pendidikan hendaklah dirancangkan dan diperhangatkan lagi supaya kesedaran dalam kalangan pelajar mulai daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti mengambil berat bahawasanya perkhidmatan kaunseling dengan kaunselor berdaftar dan menghilangkan persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling ini sangat penting untuk memberi kesedaran kepada mereka supaya mereka mengambil cakna berkaitan perkara ini dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. InsyaAllah saya teruskan lagi pembentangan berkaitan tentang perbincangan yang pertama, peningkatan isu dan faktor penyumbang. Statistik menunjukkan peningkatan dalam pemikiran dan percubaan bunuh diri di kalangan remaja. Menurut tinjauan kesihatan remaja AHS 2022, peratusan remaja yang mempunyai pemikiran bunuh diri meningkat kepada
13.1% berbanding 10% pada tahun 2017. Faktor utama yang menyumbang kepada keadaan ini termasuk tekanan akademik, masalah keluarga, buli serta gangguan kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Seterusnya kita melihat kepada peranan dan strategi kaunseling. Jadi kaunseling ini memainkan peranan yang penting dalam usaha pencegahan dan juga langkah intervensi terhadap isu bunuh diri dalam kalangan remaja, di mana kaunseling dapat menyediakan sokongan emosi dan psikologi. Kaunselor boleh membantu remaja dengan menjadi tempat untuk meluahkan perasaan atau menceritakan apa-apa masalah yang dihadapi. Kaunselor juga boleh membantu dalam mengenal pasti tanda awal masalah kesihatan mental dan juga membantu remaja dalam membina daya tahan diri. Antara strategi berkesan yang boleh dicadangkan ialah terapi kognitif tingkah laku atau CBT dan juga kaunseling berkelompok dan keluarga serta pendidikan kesedaran kesihatan mental. Dan di sini juga perlunya ada integrasi antara nilai agama ataupun moral dalam kaunseling. Contohnya melalui kaunseling Islam. Assalamualaikum, nama saya akan memulakan bahagian cabaran usaha penambahbaikan dan pendekatan menyeluruh. Okey, untuk cabaran pertama, kekurangan kaunselor terlatih. Dalam sekolah masih kekurangan kaunselor yang mempunyai kepakaran dalam kesihatan mental dan psikologi remaja. Kaunselor sedia ada lebih banyak memberi tumpuan kepada isu akademik dan disiplin berbanding sokongan emosi dan psikososial yang lebih kompleks. Okey, untuk yang kedua, beban tugas kaunselor di sekolah yang tinggi. Kaunselor yang sering dibebani dengan pelbagai tugas tambahan seperti pengurusan data, dokumentasi pelajar, penyertaan dan aktiviti luar kurikulum ini boleh mengurangkan masa dan fokus mereka untuk menjalankan sesi kaunseling yang lebih efektif. Yang ketiga, kurangnya sokongan sosial. Sokongan daripada pihak lain seperti guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan komuniti kadang-kadang tidak mencukupi. Stigma terhadap isu kesihatan mental ini juga menjadikan pelajar kurang terbuka untuk mendapatkan bantuan. Okey, untuk bahagian usaha penambahbaikan, latihan lanjutan untuk kaunselor. Kaunselor perlu diberikan peluang untuk mengikuti kursus dan latihan profesional secara berterusan dalam bidang psikologi, perkembangan remaja, intervensi, krisis dan terapi kaunseling. Ini dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam menangani kes-kes yang kompleks. Untuk yang kedua, program kesedaran kesihatan mental. Sekolah boleh menganjurkan program ceramah, bengkel dan aktiviti berkaitan kesihatan mental secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan murid dan guru. Ini membantu mengurangkan stigma dan menggalakkan mendapat bantuan awal. Yang ketiga, pelibatan ibu bapa. Ibu bapa perlu dilibatkan secara efektif melalui sesi penerangan perjumpaan berkala supaya mereka lebih memahami kepentingan kesejahteraan mental anak-anak serta menyokong intervensi yang dijalankan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, kerjasama antara sekolah, komuniti dan agensi kesihatan mental. Hubungan strategi dengan hospital, NGO dan pakar psikologi luar membolehkan murid mendapatkan rawatan lanjutan jika perlu. Sekolah bertindak sebagai penghubung awal yang mengenal pasti kes-kes berisiko. Okey, untuk bahagian pendekatan menyeluruh. Pengesahan menyeluruh. Untuk yang pertama, pengesahan awal. Guru dan kaunselor digalakkan mengenal pasti tanda-tanda awal masalah emosi seperti perubahan tingkah laku, penurunan prestasi atau pengasingan sosial. Intervensi awal boleh mencegah masalah menjadi lebih serius. Untuk yang kedua, intervensi kaunseling individu. Sesi kaunseling secara pribadi memberi ruang kepada pelajar untuk meluahkan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Ia juga membolehkan pendekatan lebih fokus dan disesuaikan mengikut kepulauan individu. Yang ketiga, kaunseling keluarga dan berkelompok. Dalam kes tertentu, melibatkan ahli keluarga dalam sesi kaunseling membantu memahami dinamika rumah tangga yang mempengaruhi emosi pelajar. Sesi kelompok pula membina sokongan rokan sebaya dan mengurangkan rasa terasing. Yang keempat, pendidikan secara langsung dalam belajar melalui subjek seperti pendidikan jasmani dan kesihatan atau pendidikan moral boleh merangkumi aspek kesejahteraan mental, empati dan daya tindakan. Yang terakhir, intervensi krisis. Sekolah perlu mempunyai protokol tetap untuk menangani krisis seperti cubaan bunuh diri, kemurungan serius atau kekerasan rumah tangga. Ini termasuk prosedur rujukan segera kepada agensi luar berkaitan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya dengan adanya saya di sini bermaksud kumpulan kami sudah pun di hujung pembentangan. Apa yang dapat disimpulkan adalah kaunseling ni memainkan peranan yang amat penting dalam menangani isu bunuh diri, terutamanya dalam kalangan remaja. Dengan membantu mereka mengenal pasti punca tekanan, membina daya tahan emosi dan mengubah pemikiran yang negatif. Namun, sokongan daripada ibu bapa, guru dan juga komuniti, maksudnya orang-orang di sekeliling, amat diperlukan agar remaja tidak merasa keseorangan. Pencegahan bunuh diri memerlukan usaha bersama dan pendidikan kesihatan mental yang menyeluruh untuk meningkatkan kesedaran. Akses kepada perkhidmatan kaunseling yang berkualiti diharap dapat mengurangkan kadar bunuh diri serta membina sistem sokongan yang kukuh dan amat penting untuk membantu remaja membina kehidupan yang lebih sihat dan bermakna. Sekian daripada saya, Hazrul Ilham bin Azman, P150981. Akhir kata, ingat, bunuh diri bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang enteng. Ianya boleh menimpa sesiapa sahaja, remaja, dewasa, kanak-kanak maupun orang tua. Oleh itu, marilah kita bersama cakna dengan orang sekeliling kita. Assalamualaikum.